Selamat. Ciao, benvenuti a tutti, hai dan selamat datang dari semua ke episod yang kedua Jom Berbahasa Itali. Okay, kalau ada tengok poster, tajuk hari ni sama je macam 2 weeks ago, 2 minggu lepas, L'Alfabeto, alphabet. Tapi dalam episod ni, hari ini kita akan fokus lebih kepada sebutan or pronunciation. Okay, how to pronounce certain alphabets. Sebab some alphabets, they have more than one pronunciation. Okay, lebih dari satu cara untuk kita pronounce. So let's see. Tapi before that, kita nak recap a bit about episode 1. Okay, ada ingat tak kita belajar tentang alphabet kan? Why we learn about alphabet? Sebab alphabet bahasa Itali lain dengan alphabet bahasa Inggeris and also bahasa Melayu. In English and also in Malay, inilah alphabet dia, okay? A sampai Z. Okay, there is 26 alphabets in total. Okay, ada consonant dan juga ada vocal. Okay, so kalau kita tengok alphabet bahasa Itali pula, there's only 21. Okay, there's only 21 alphabets. So kita tengok balik. Adik-adik kena ingat, okay, nama alfabet ni semua, huruf ni dah lain. Okay, it's not A, B, C, D. Tapi yang kita dah belajar, okay, A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Okay, contohnya, A for arancha. Arancha. Oren, okay, buah oren. B for borsa. Borsa, handbag. C for casa. Okay, casa. Rumah. D for, ingat tak? Bukan dadu, tapi dadi. Dadi, okay, dice. Dadi. So, A, B, C, D. Okay, A, B, C, D, A, B, C, D. Okay, next kita ada E, F, G, H kan? Okay, tapi kita start dengan yang ni. E is air. Okay, air. F, F, A, F, G, okay, sama je. Aka. Okay, E, F, G, aka. E contohnya elefante. Okay, elefante. Elephant. F, fiore. Okay, fiore, bunga, fiore. G, gato. Okay, gato, kucing. Okay, aka, hotel. Okay, hotel. In Italian ada dua perkataan yang kita boleh guna untuk hotel. It's either hotel macam Inggeris ataupun albergo. Okay, tapi untuk contoh ni kita nak guna ni lah. Hotel untuk tunjuk H. Okay, so E, F, G, aka. Okay. Okay, next kita ada ILMN. Okay, ILMN. Okay, kita start dengan ini. I, ingat tak? Dia bukan I, tapi kita sebut sebagai E. Okay, E. Next, L, L. Okay, L. M, M. L, M dan juga N untuk huruf N. So, E, L, M, N. Contohnya, E for Italia. Okay, Italia. E pula E. E for Italia. L for limone. Ingat tak? Limone. M for musica. Okay, music. Musica. N for nero. Nero, warna hitam. Okay, so ingat. E, L, M, N. Okay, kalau yang tadi kan, E kan? E is huruf E ni. And I kita sebut sebagai E. Okay. Next kita ada O, P, Q, R. Okay, kita start dengan yang hujung sekali. O sama je. O, contohnya Oki. Oki tu mata, eyes. Kalau satu je, Okyo. Okay. Next kita ada P sama juga. P. Next, Q. Okay, bukan Q tapi Q. Contohnya quaderno. Okay, quaderno. Notebook. Okay, notebook. Quaderno. Dan juga R kita ada R. R, contohnya ruota. Okay, this wheel ni lah. Okay, O, P, Q, R. O, P, Q, R. Okay, next. S, T, U, V. Okay, S, S, okay, S, T, sama je, T. Okay, ni bukan U tapi U kan. U. T, U. Next ada VU. Okay, VU. So, S, contohnya sedia. Okay, sedia, kerusi. Or seat. Okay. T, tavolo. Macam meja ni, tavolo. Meja kecil tavolo, meja besar pun tavolo. Okay, U contohnya uva. Uva, anggur, uva. Dan juga VU.
Okay, viola, violin. Ataupun violina, little violin. Okay, so S-A-T-U-V. Okay, S-A-T-U dan juga V. Okay, last sekali kita tengok ini. Zeta, kan? Zeta, huruf Z ataupun Z. Contohnya zebra. Okay, very easy example. So that's the 21 alphabet yang kita dah belajar. Huruf atau alphabet bahasa Itali, and then kita tengok alphabet asing, right? Foreign alphabets. Ada 5. 5 foreign alphabets yang only appear bila kita guna perkataan yang dipinjam, loan words dari bahasa Inggeris or any other language that's not Italian lah. Okay, so dia tak tukar. So dia orang guna this foreign letters. Okay. So we have J, K, W, X dan juga Y. J, K, W, X, Y. So nama dia pun dah berbeza. Contohnya J is ilunga. Okay, ilunga. Contohnya perkataan jeans. Okay, jeans. Ilunga. J for jeans kan? Jeans. Next kita ada huruf K. Okay, kappa. Kappa. For example, karate. Okay, kalau adik-adik, if you do karate, this gambar contohnya karate ataupun kimono, okay, kimono. Perkataan tu tak tukar, sama je dalam bahasa Itali. That's why they use these alphabets, foreign alphabets. Next kita ada W, okay, doppia V. Dia bukan doppia U, tapi dia doppia V, okay, double V's, okay, double V's, doppia V. Next kita ada X, ataupun dalam bahasa Itali X, okay, X. Contohnya X yang ada dalam perkataan taxi, okay, ataupun dalam bahasa Itali adalah taksi, okay, taksi. Dan juga last we have Y, huruf Y ataupun epsilon. Epsilon, panjang sedikit. Epsilon untuk perkataan seperti yogurt, okay, yogurt, yoga, semua guna epsilon. Okay, so ingat, these are the foreign alphabets dalam bahasa Itali. J, K, W, X, Y. Ilunga, kappa, doppia V, X dan juga epsilon. Okay, so itu yang kita dah belajar in first episode, okay. Itu sahaja, we learned about 21 alphabets, huruf bahasa Itali 21 dan juga 5 foreign alphabets, okay, alphabet asing. So episode hari ni kita nak tengok sebutan pula, okay, sebutan. Sebab certain alphabets, they have more than one way kita nak pronounce, okay. So that's what we are going to look at today, okay. So let's see. First kita nak tengok huruf C, okay, huruf C ataupun C. Dia ada dua jenis sebutan, okay, two ways of pronouncing. First is bunyi C, okay, C. So that's when huruf C bertemu dengan huruf I ataupun huruf E. Contohnya perkataan yang CI something 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 ataupun CE something something something, dia akan disebut sebagai huruf C, okay, C. Next ada bunyi ni, K, okay, sebutan K. So bila huruf C bertemu dengan huruf A, O ataupun U, okay, C-A, C-O ataupun C-U. So bunyi dia jadi K. So again, huruf C ada dua jenis sebutan, bunyi C ataupun bunyi K. Okay, so let's see contoh for each of this. Okay, kita tengok yang ni dulu, bunyi C. Okay, ingat tak? Bila huruf C bertemu dengan I ataupun E, bunyi dia jadi C. Okay, contohnya kalau CI, okay, CI. Yang ni, first sekali, okay, ciao. Okay, ciao. Ciao tu adalah hello ataupun bye. Okay, ciao means hello dan juga bye. So, ciao. Ciao. Okay, dia bukan xiao ataupun kiao. Ciao. Next, cinema. Okay, cinema. Dia tak akan jadi cinema. Dia jadi ci. C. Bunyi C kan? Cinema. Wayang lah, wayang. Next, kita ada cita. Okay, cita. Cita tu adalah city ataupun bandar. Okay, cita. Next, kita ada cibo. Cibo. Cibo is makanan or food. So again, ciao, cinema, cita, cibo. Okay. Ciao, cinema, cita, cibo. Bila C bertemu dengan I, bunyi C. Another example is bila C bertemu E, bunyi C juga. Contohnya, cena. Okay, cena, dinner, makan malam. Cena. Okay, next we have certo. Certo. Certo is of course. Okay, of course. Next, celebrare. Okay, celebrare. Celebrate. Okay, celebrate. Celebrare. Last kali kita ada cellulare. Cellulare. Cellular phone. Okay, cellular phone. So again,
cena, okay, dinner, cena, certo, celebrare, dan juga cellulare. Okay. So kalau adik-adik tak ingat, bila huruf C bertemu dengan I, okay, that means after huruf C tu huruf I. Ataupun after huruf C huruf E, dia bunyi C. Contoh yang di sini. Okay, selain daripada huruf I dengan E, which is huruf A, huruf O, huruf U, dia jadi pronunciation dia adalah ke. Okay, bunyi K, okay, ke. Contohnya kita tengok yang ni dulu, C-A. First, casa, okay, casa, rumah, house, okay, casa. Next ada cafe, cafe, coffee, okay, kopi. Nombor 3 kita ada capo, capo. Capo is captain ataupun leader, okay, the head, okay, the head, capo. Dan juga kamera, okay, kamera. Kamera ni adalah bilik, dia bukan kamera, tapi bilik, okay, bilik. Contohnya bilik tidur, camera di letto, okay, camera da letto, camera da letto, okay, bilik tidur. So kamera is bilik. So again, bunyi CA bunyi ke kan? So casa, cafe, capo, kamera. Okay. Next ada CO, bunyi sama juga, bunyi ke. Contohnya come, okay, come, how. Bagaimana, okay. Next ada conto, conto. Next, colore, colore. Boleh teka lah, colore is color, warna. Dan juga corso, corso. Corso ni adalah course. Contohnya adik-adik join a class, a course, okay, corso. So tadi CA, CO, next CU, bunyi ku kan. Contohnya kultura, okay, culture, budaya, kultura. Cina. Okay, this is a good example. Sebab CU bunyi ku, CI bunyi ci, kan tadi kita dah tengok ci. So cucina, cucina, okay, cucina, dapur ataupun kitchen. Next, cuore, cuore. Cuore itu adalah hati, okay, heart. Cuore. Last kali kita ada curioso, okay, curioso, curious, okay, curious. Okay, so bunyi yang kedua untuk huruf C adalah bunyi ke. Bila kita jumpa C, A, C, O dan juga C, U. Okay. So that's the first one. Okay, huruf C ada dua jenis sebutan. Bunyi C dan juga bunyi ke. Okay, next kita tengok bunyi yang seterusnya. Okay, huruf ni. Huruf G kan. Huruf G ada dua jenis sebutan. Yang first adalah bunyi macam bunyi J. Okay, bunyi J. That's when huruf G bertemu dengan huruf I ataupun huruf E. Sama macam tadi. Dia akan jadi bunyi like a soft G. Okay, so macam C, macam tu. The next one is a hard G sound. So bunyi G. Okay, when G jumpa A, O ataupun U. Contohnya, okay, the soft J sound. Okay, GI dan juga GE. Contohnya, giorno. Giorno, hari ataupun day. Okay, contoh, buongiorno, good morning. Okay, good day. Next, gioco. Gioco, game. Okay, permainan, gioco. Yang ketiga, giro. Giro. Giro ni adalah turn ataupun pusing. Okay, giro. Yang keempat, giardino. Giardino, garden. Okay, so soft J sound. Next, GE sama juga bunyi J, kan, J. Contohnya, gelato. Okay, gelato, ice cream. Okay, gelato ataupun gente. Gente. Gente itu adalah people ataupun men. Okay. Next, generale. Okay, generale, general ataupun generally. Okay. Last kali, Gennaio. Gennaio, January. Okay, bulan January. Okay, so the first sebutan adalah untuk huruf G is a soft J sound. Soft G sound. Okay, so J ataupun G. Okay. Next, bunyi yang lebih like a hard G. So bunyi G. G-A, G-O dan juga G-U. Contohnya, gato. Okay, tadi kan, gato, kucing, cat. Next, gara. Gara. Ataupun galeria. Galeria, dia bukan jaleria tapi galeria. Okay,
hard G sound, galeria. Dan juga gambar. Okay, gambar. Gato, gara, galeria, gambar. Okay, next ada G-O, go. Contohnya, gomma. Okay, gomma, pemadam. Okay, eraser, gomma. Ataupun goal. Goal tu adalah goal lah. Okay, kalau kita main bola sepak and then we make a goal, this is how you spell it, goal. Okay, next, governo. Governo, okay, government. Governo. Dan juga gola. Gola. Gola is throat, tekak. So contoh kalau sakit tekak, kita akan cakap mal di gola. Okay, sakit tekak. Next kita ada bunyi gu. Okay, so ni ga, go dan juga gu. Contohnya guida. Okay, guida, guide. Specifically tour guide lah. Okay, guida. Next, guerra. Guerra. Guerra is war ataupun peperangan. Next ada gusto. Okay, bukan justo tapi gusto. Gusto is flavor ataupun taste. Dan juga guanto. Guanto adalah glove. Okay. So bunyi G, kita tengok balik. Bunyi G, huruf G. Ada dua jenis sebutan. Soft G sound ataupun macam J, kan J. Ataupun a hard G sound macam G. Okay. So G, J, ga, go dan juga gu. Okay. Next. Something yang a lot of us find hard to pronounce is yang ni. Okay. These three letters. G-L-I. G-L-I. Okay. It's not glee tapi li. Okay. Contohnya dalam perkataan million. Okay. In English, million. So bunyi L-Y ni. Li. Okay. Contohnya familia. Familia. Okay. Dia bukan jadi familia tapi dia familia. Family. Okay. Keluarga. Familia. Ataupun moglie. Okay. Wife. Isteri. Moglie. Yang ni. Alio. Okay. Alio. Bukan aglio tapi alio. Dan juga biglietto. Biglietto is ticket. Okay. Ticket. Biglietto. So again. Familia. Moglie. Alio. Dan juga biglietto. Alio is garlic. Okay. Next. Bunyi GN. Okay. GN is also in a lot of perkataan bahasa Itali. So you have to know how to pronounce it. GN disebut seperti nye. Okay. Dalam perkataan banyak contohnya. Okay. Banyak. Nye kan. Bunyi nye. Contoh kita tengok ini. Sonyo. Bunyinya sonyo. Sonyo is dream or mimpi. Okay. If you dreamt about something, you call that sonyo. Okay. Sonyo. Ataupun banyo. Banyo. Banyo is toilet. Okay. Tandas. Banyo. Yang ketiga, lasagna. Okay, this is a good example sebab kita dah tahu how to pronounce. Lasagna. Dan juga signore. Okay, signore is sir. Sir. So, sonyo, banyo, lasagna, signore. Okay, bunyinya. Okay, next, huruf S. Okay, S. Okay, S ada dua jenis sebutan juga. Okay, the first one is like a soft S, bunyi se. Okay, contohnya dalam perkataan sampai. Okay, sampai, bunyi se. Next, bunyi macam Z. Okay, bunyi macam Z. Okay, that's when huruf S berada di antara dua vokal. Okay, so that means bila huruf S ni berada di antara. Okay, berada di antara dua vokal disebut sebagai huruf Z. Okay, kita tengok dulu. First is S ni kan. Normal S sound. Okay, bunyi se. Contohnya sole. Okay, sole, sun, matahari, sole. Next ada sera. Sera, evening. Okay, sera. Next, stazione. Stazione, station. Okay, station. Dan juga pensare. Pensare, to think. Okay, to think. So, bunyi S yang biasa saja. Bunyi se. Okay, next. Bunyi z. Okay, bunyi macam buzzing sound. Okay. That's when S berada di antara dua vokal. Contoh yang tadi, kasa kan? Kasa. Dia bukan kasa tapi kaza. Kaza. Sebab ada dua vokal. A dan juga A kat sini. Okay? So, kaza. Contoh macam ada Z lah kat sini. Kalau you sebut kasa, that's a different word. Okay? So, this is kaza. Next ada izola. Okay? Izola. Sebab S di antara dua vokal I dan juga O kan. So, izola. Okay, izola.
Mungkin at first it's hard to remember this, tapi over time you akan terus hafal. Okay, adik-adik semua akan terus hafal. Next adalah rosa. Rosa. Rosa is pink. Okay, pink macam baju ni, pink. Okay, rosa. Dia bukan rosa, tapi rosa. So, ada dua sebutan, bunyi se dan juga bunyi the. Okay. Alright, next kita ada yang ni. Huruf SCI. Okay, SCI. How do we pronounce it? Okay, kita sebut sebagai she. Okay, she. She. Kita yang ni. So, bila huruf S bertemu dengan CI, it's pronounced as she. Okay, she. Contohnya, she is skiing. Okay, yang ni. She. Ski, sukan ski. Ataupun, we have Xianza. Okay, science. Xianza. Ataupun, Ximia. Ximia. Ximia is monkey. Okay, monyet. Ximia. Dan juga we have Sharpa. Sharpa. Sharpa is scarf. Okay, scarf. So, huruf SCI disebut sebagai she. Okay, she. Kalau SCI, she. SCE, share. Okay, share. Okay. Ada dua jenis ataupun cara nak tulis lah. First is macam ni, share. Ataupun macam dalam English, schedule ni kan, schedule. Okay. Contohnya perkataan pêcher. Okay, pêcher, ikat. Pêcher. Ataupun yang kedua, scegliere. Scegliere. Okay, scegliere. To choose. To choose. Dan juga scendere. Scendere. Scendere is to go down. Contoh turun tangga kan? Scendere. Okay. So ingat, SCI, she kan? SCI, she. SCE, she. She, she. Okay. Kalau ditambah pula H, how do we pronounce? Okay, so SCHI. Kita sebut sebagai ski. Okay, ski. Bukan she dah, dia terus jadi ski. Contohnya, skena. Okay, skena. Skena is back, belakang. Skena. Ataupun skifo. Skifo. Skifo is disgusting. Skifo. Dan juga schiavo. Schiavo. Next, SCHE. SCHE. Sebut sebagai scare. Okay, scare. Contohnya, moskea. 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 Moskea is masjid. Okay, masjid, mosque. Next, skema. Skema. Dan yang ketiga, skeda. Okay, skeda. So, SCI tadi, she. SCE, share. SCHI, ski. SCHE, scare. Okay, so ingat je yang tu. Kalau ada H, dia terus jadi bunyi ke. So, ski, ske. Okay. Alright. So, itu saja yang kita nak belajar hari ni. That's all the sebutan yang mostly we would get it wrong. Okay, first time orang belajar, susah nak pronounce. So, senang nak lupa everything, right? So, that's why we nak belajar itu. Next, kita nak tengok exercise. Okay, how to pronounce some, not to say riddles, tapi just some complicated sentences. Okay, let's see ni. Kita dah belajar kan how to pronounce GI tadi. Okay, GI dan juga G-E, G-I, G-E, G-A, G-O, G-U. Okay, so let's see this one. Okay, yang pertama, how do we pronounce this? Okay, okay, ada cuba dulu. And then let's see. Okay, Gianni gioca tutto il giorno. Okay, Gianni gioca tutto il giorno. Okay, Gianni ni is a name. Okay, is a name. It's a boy's name, Gianni. Okay, so Gianni gioca, Gianni plays tutto il giorno, all day. All day. Gianni plays all day. Okay, Gianni bermain satu hari. Okay. Okay. Next, yang ni. Okay, cuba baca dulu. Okay. Il gallo fa kikiriki. Okay, kikiriki. Il gallo fa kikiriki. Il gallo is the rooster. Okay, the rooster goes or does
kikiriki. Kikiriki is a sound. Okay, kikiriki. Contohnya kalau ada dia cakap, the cat is meowing or something like that kan. Dia punya bunyi tu. It's just a sound. So, let's see. How many of you tadi cakap chichirichi ataupun ada juga yang dah dapat betul. Okay, kikiriki. That's the right pronunciation. Kikiriki. Okay, next yang ni. Okay, tengok dulu. Okay, sebab kita dah belajar yang ni. SCE kan. SCE juga kat sini. Okay. So, scendi a piedi. Okay, scendi a piedi or prendi l'ascensore. Okay. Scendi a piedi. Are you going down by foot? Okay. Turun ke bawah. Jalan ke bawah. Or prendi l'ascensore. Or are you taking the elevator, escalator. Okay. Scendi a piedi o prendi l'ascensore. Okay. Next yang ini. Okay. Tadi dah belajar SCI kan? Ini. Okay. Ti piace sciare? Okay. Do you like skiing? Ti piace sciare? Sì. Yes. Ma non sci, but I don't ski. Sorry, tak nampak tadi. Ma non scio molto bene, but I don't ski very well. Okay. Do you like skiing? Yes, but I don't ski very well. Ti piace sciare? Sì, ma non scio molto bene. Okay. Next, panjang sedikit. Okay, kita tengok dulu. Okay, tengok ini dulu. Okay. Questo pacco pesa. Okay, bukan pesa. Okay, kenapa bukan pesa? Sebab S ni di antara dua vokal. So dia pesa. Okay, pesa bunyi Z. So questo pacco pesa 550 grammi. Okay, questo pacco pesa. This pack weighs 550. Okay, 550. 550 grams. Okay, 550 grams. Okay. Alright. So, daripada yang tu, adik-adik semua dapat berapa betul? Okay, cuba kira. Kalau semua betul, bagus. Kalau ada yang salah, boleh tengok balik video ni nanti and practice. Okay, tengok yang bab-bab yang adik-adik terfaham lah. Okay. Last, before we end, kita nak tengok this short story called Il Gatto Lino. Okay, Il Gatto Lino. The cat Lino. Okay, the cat named Lino. Okay. So this is more of a pronunciation practice. Okay, kita nak practice macam nak sebut. Okay, so kalau adik-adik tak boleh tengok, boleh kita pampang kat screen. Tapi rasanya boleh je. Okay, kita mulakan. Lino è un piccolo gatto grigio. Lino vive in una casa con una finestra grande. Okay. Lino is a small grey cat. Okay. Lino is a small grey cat. Okay, grey tu kat sini grigio. Okay, grigio. Lino è un piccolo gatto grigio. Lino vive in una casa con una finestra grande. Okay. Lino lives in a house with one big window. Okay, finestra grande. Big window. Okay. Ogni mattina Lino guarda il sole e dice buongiorno sole. Poi mangia latte e pane e fa le fusa piano piano. Okay, so every morning, ogni mattina, Lino guarda il sole. Okay, Lino looks at the sun. Okay, tengok matahari. E dice and says buongiorno sole. Good morning sun. Okay, poi mangia latte and he eats milk. Okay, eats. Sebab kucing kan makan susu. E pane. And bread. E fa la fusa piano piano. Okay, fusa ni adalah macam meowing lah. Okay, slowly slowly. Piano piano is slowly slowly. Okay. So ogni mattina Lino guarda il sole e dice buongiorno sole. Poi mangia latte e pane e fa la fusa piano piano. Next. Un giorno, one day, Lino vede un topo. Okay, Lino sees a mouse. Okay, topo, mouse. Il topo corre. Lino corre, ma poi si fermano.
Okay, so one day Lino sees a mouse. The mouse runs. Lino runs, but then he stops. Okay? Il topo ride e dice, ciao Lino. Okay? Lino ride anche lui. Sono amici e giocano insieme tutto il giorno. Okay? The mouse laugh and says, hi Lino. Lino laughs with him. They are friends and they play all day long. Okay? So it's just a very short story. Tapi kita teruskan. Next. Il giorno dopo, the next day, okay? The next day. Lino e il topo vanno in giardino. Okay, they go into the garden. Okay, giardino tadi kan? Garden. Il giardino è verde e pieno di fiori. Okay, the garden is green and full of flowers. Okay, so il giorno dopo Lino e il topo vanno in giardino. Il giardino è verde e pieno di fiori. Lino annusa una rosa rossa. Una rosa rossa. E starnutisce. Ecciu! Il topo salta e ride forte. Okay, so Lino annusa una rosa rossa. Okay, so Lino sniff ataupun smell a red rose. Red rose. Okay, rosa rossa. Okay, red rose and sneezes. Okay, bersin. Ecciu. Okay, bunyi bersin lah. Okay, ecciu. Okay, il topo salta e ride forte. The mouse jumps and laughs loudly. Not quietly, loudly, and laughs loudly. Okay, poi, then, vedono una farfalla gialla che vola piano piano. Then they see a butterfly, a yellow butterfly that flies slowly, slowly. Okay, la farfalla si posa su una foglia. The butterfly poses on a leaf, a petal. Lino la guarda, il topo la guarda. Okay, Lino looks at it, the mouse looks at it. Nessuno corre, no one runs. Il sole è caldo, the sun is hot, e il cielo è blu, and the sky is blue. Il topo si siede vicino a lui. The mouse sits next to him. The mouse sits next to him. È una bella giornata per due buoni amici. It's a good day for two good friends. Okay? So itu saja story ini. Dia tak ada apa pun. Tapi there's a lot of words that you may find hard to pronounce. Contohnya, okay, let's see. Contohnya perkataan ni. Grigio. Okay, grigio. Grey, kelabu. Grigio. Casa kita dah tengok, okay? Casa. Okay, next. Mungkin ni. Fusa. Fusa. Okay, apa lagi? Ni mesti semua. Okay, giorno. Tadi kita dah tengok. Giorno. Okay, day. How to pronounce? Day. Giocano. Similar. Okay, they play. Giocano. Giardino. Okay, tadi dah tengok garden. Giardino. Okay. Annusa. Annusa. Rosa, rossa. Tongue twister. Rosa, rossa. Okay, apa lagi? Foglia. Okay, dia bukan foglia tapi foglia. Leaf. Okay, foglia. Okay. Dan juga mungkin yang ni lah. Buoni amici. Okay, amici. Bella giornata per due buoni amici. Okay. So itu saja untuk episod hari ini. Kita dah belajar tentang sebutan. Okay, sebutan huruf C, huruf G, apa lagi huruf S. And then yang pelik-pelik tu lah GLI, SCI, SCE, SCHI, SCHE. Okay, so adik-adik boleh practice all that sebutan. Okay, before we go, untuk bulan Februari yang akan datang, kita ada program Bahasa Sepanyol Express. Okay, apa lagi? Bahasa Arab Express bulan Ramadan. Okay, edisi Ramadan. Then we have Bahasa Mandarin Express, Bahasa Korea Express dan juga Bahasa Jepun Express. Banyak. Okay, we have a lot of programs ready for adik-adik semua and also adults, parents, working people yang nak join. Untuk lebih maklumat, okay, boleh contact kita dekat telefon ni. Okay, dah ada dekat screen.
ataupun alamat email foreign language or our social media. Okay, kalau adik-adik tak follow lagi, @Jom Bahasa Asing. Okay, tadi ada the first slide tadi, @Jom Bahasa Asing. Boleh tanya je ataupun terus daftar dekat website pun boleh, okay, itbm.com. And ya, adik-adik semua boleh join all these programs yang akan datang ni untuk bulan February. Okay, so itu saja untuk episod hari ni. Ciao e ci vediamo. Grazie mille. Thank you so much. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao.